Majoriti rakyat Malaysia terperangkap dalam red race. Tuan-puan pernah dengar tak tentang istilah red race cycle ataupun perombat tikus? Jika tuan-puan dapat gaji sebulan dan habis belanja untuk sebulan, maka tuan-puan termasuk dalam golongan tersebut. Tuan-puan cuba kira berapa jumlah simpanan ataupun aset yang terkumpul sejak tuan-puan mula bekerja dulu. Saya nak bagi satu contoh yang mudah. Jika tuan-puan dah kerja selama 10 tahun dengan gaji sekitar RM5,000 dan simpanan RM500 sebulan tanpa gagal, bermakna simpanan tuan-puan dah terkumpul sekurang-kurangnya sebanyak RM60,000. Andai kata tuan-puan tak ada simpanan sebanyak tu, maka tuan-puan memang terperangkap dalam perlombaan tikus. Pusing lama mana sekalipun tuan-puan tetap berada di tempat yang sama. Lama kerja tapi makin miskin. Simpanan dan harta pun tak ada tapi hutang makin bertambah. Jadi dekat video kali ni tuan-puan, saya nak kongsikan 3 tips bagaimana cara untuk tuan-puan keluar daripada perangkap ni. Pertama, tuan-puan perlu belajar menyimpan daripada sekarang. Mula simpan emas untuk pupuk tabiat menyimpan. Kedua, cari ilmu kewangan dan berguru dengan orang yang betul. Tuan-puan boleh mula dengan membaca 2 buah buku, iaitu buku Wang Emas dan juga Misi Bebas Hutang, tulisan mentor saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafiee. Dan yang ketiga, jadikan tabiat simpan dulu baru belanja. Maksudnya, bila tuan-puan dapat gaji, tuan-puan simpan dulu baru belanja selebihnya. Jangan tunggu duit lebih baru nak simpan. Jadi tuan-puan, jom sama-sama kita keluar daripada red cycle ni tuan-puan. Mulakan simpanan emas hari ini bersama dengan Public Gold. Saya sedia membantu. Isi borang saya dekat bawah. Assalamualaikum.